Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Jeff TV. Jeff sentiasa komited dalam memastikan kebajikan veteran ATM sentiasa terpelihara. Komitmen ini dapat dilihat jelas melalui usaha dalam membantu veteran ATM yang memerlukan. Kali ini Jeff TV berada di Melaka, Tengah Melaka, di mana ini merupakan kediaman veteran ATM yang menerima bantuan baik pulih rumah melalui inisiatif perumahan Jeff ATM. Teruskan bersama saya untuk kupasan selanjutnya. Penerima bagi bantuan ini ialah Puan Siti Zalihah binti Kasim, seorang veteran ATM berusia 62 tahun. Beliau pernah berkhidmat dengan Angkatan Tentera Malaysia dari 15 April 1985 sehingga 2 September 1988. Beliau juga merupakan veteran ATM yang tidak berpencen dan kini tidak bekerja. Walau tidak lagi bertugas, beliau tetap kekal mengharungi cabaran hidup seperti semangat seorang pejuang. Melalui bantuan baik pulih rumah, beberapa kerja pembaikan telah dilakukan dengan jumlah sebanyak RM16,913.50 dan antara kerja pembaikan yang telah dilakukan adalah pembaikan bumbung dan siling yang rosak, pembaikan lantai dan juga pintu yang mengalami keretakan. Teruklah siling tu berlubang sana sini. Lepas tu zinc tu berkarat lah, semua berkarat. Lepas tu dinding separuh tu dia banyak pasir kot. Dia tinggal blok je lah. Dia runtuh, dia perui tinggal blok je. Dalam anggaran 2 minggu lah, 2 minggu. Dia betulkan zinc, siling. Tapi sekarang Alhamdulillah, syukur kepada Allah, memang syukurlah kalau kita nak buat sendiri memang rasa tak mampu kan. Terima kasih pada Jeff ATM lah. Syukur banyak-banyak, terima kasih lah, cukup kita. Yalah, kita pun nak apa lagi kan, semua dah cukup lah. Itulah sedikit sebanyak perkongsian dari Jeff TV. Semoga bantuan yang diberikan dapat memberi manfaat serta keselesaan kepada penerima. Dan ini hanyalah sebahagian daripada usaha kebajikan Jeff ATM. Banyak lagi yang akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Ikuti sosial media rasmi Jeff ATM. Jangan lupa untuk sukai dan kongsikan untuk manfaat bersama. Responsif, prihatin, komited.